Uh, Apabila darah berhenti dalam waktu asar, soalannya adakah dia kena qada zuhur ke ataupun dia buat zuhur secara tunai? Okey. Kalau kita faham permasalahan jamak tadi, jadi bermakna kita buat secara tunai. Jadi dia sembahyang zuhur dalam waktu asar bukan qada, tunai. Melainkan kalau qada begini qada. Tinggal lagi 10 minit, waktu asar darah haid dia berhenti. Okey, jadi 10 minit darah haid berhenti, wajib dia kena sembahyang asar dan wajib dia kena sembahyang zuhur. Dia pergi mandi wajib apa semua sekali, habis waktu asar. Contoh, mandi wajib, habis waktu asar. Ataupun tinggal 3 minit lagi. Tinggal 2 minit lagi. Yang boleh tinggal 3 minit, tinggal 2 minit. Ataupun habis waktu asar pakai mudah sama je lah. Maka ketika itu wajib dia kena qada balik asar dan juga wajib dia kena qada zuhur. Dia bukan qada kalau dia sembahyang asar dalam waktu zuhur dalam waktu asar, bagi dia bukan qada. Kerana kita cerita dah, bagi dia zuhur dan asar adalah satu waktu. Apabila satu waktu, bermakna dia sembahyang zuhur masih lagi dalam waktu dia, sebagaimana orang bermusafir dia sembahyang jamak takhir zuhur dalam waktu asar, dia tidak melakukan sembahyang tersebut sebagai qada bahkan tunai. Dan masalah ni hamba ada buat penulisan. Hamba ada buat penulisan kerana di sana ada orang yang mengatakan qada dan hamba ada buat penulisan. Sebenarnya bukan qada kalau dia sembahyang dalam waktu asar. Wallahu a'lam.